Okay, sekarang aku kat tempat majlis kahwin diorang. Kita akan terjah dia diorang. Okay, jom. Ini saman-saman yang dia tak nak terima sangat. Nah, itu anak perempuan tu. Nampak tak ada anak perempuan? Tu tangan tangan. Bukti aku dah hantar penyataan saman untuk kau datang mahkamah. 13 hari bulan nanti pun kau kena datang mahkamah tau. Tanda tangan. Ni anak kau dah 2 tahun kau tak jumpa. Birthday dia pun kau tak ucap. Ni pun tak ucap. Nafkah tertunggak. Tapi boleh kahwin, tu je lah. Dah, diam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku berdoa, aku bersumpah atas nama Allah Ahmad Safwan. Untuk Alia Najwa, aku bersumpah atas nama Allah. Dengar azan lagi, aku bersumpah dia akan dapat penyakit rahim yang tak ada ubatnya. Aku benar.